sikit. Alright. Ambil matcha tu dalam, dia tak penuh lah. Dia ada 3 level tau kalau frother ni. Oh, yang kena masuk dulu baru tekan. Lagi. Tekan lagi. Yang ni slow. Pakai yang laju. Okay. Dia tu letak susu sikit. Itu frot tadi. Dia akan ubah tekstur dengan warna matcha tu lah. Okay, mantap. Cumanya kalau untuk ni tadi kita letak matcha dulu bawah kan. Kalau untuk yang flavor punya kita letak flavor dulu. Kita letak dulu flavor bawah. Flavor setiap air kalau ada flavor kita pakai dalam 15 gram saja. Untuk yang cup saiz ni lah, sebab kalau kurang dia tawar, lebih dia manis sangat. Dia ni dia just nice dia. Ini macam ni level lah. Ikut air tu. Tak susu sikit kan. Macam mana sebelah susu. Dia boleh juga kalau kita tak nak campur susu tu, so dia ada layer tu. Cumanya aku nanti kalau dah ada air, sudah ada benda semua dah penuh, bila customer nak campur tu dia jadi susah nak kacau. So better kita kacau sikit siap. Itu tak susu. Letak ais. Tak. Letak susu dulu. So baru nampak layer. Tak, lagi. Sampai dah nak penuh. Sampai line ni. Letak. Letak. Okey tuan. Baru nampak level susu tu. Tak macam tu. Itu kan tuang susu ni. Tuang sikit. Habis tu macam nak buat macam tu kita fry tu, nak jadikan dia foam. Pakai paling laju. So cepat sikit dia foam. Okey. Alright. Kau tu bagi kasi debu ni? Bagi debu ni? Bagi debu. Bagi dia kembang. Ada okey? Alright, mantap. Tuan dia? Tuan dia. So dia akan jadi 3 layer. Okey, nyap dah. Lepas lagi kita tutup. Betul tengok. Sos. Kalau nak buat add dia tu pun boleh. Tak nak buat tak apa. Pulang. Ya, buat. Dia just tarik-tarik je. Potong lah. Nampak.
macam resipi kita orang, kalau customer tak order yang macam ni kan, strawberry matcha semua, kita orang tak letak gula tau. So dia kali order tu, tanya dulu customer nak gula ke tak nak. Kalau untuk air sejuk, kita akan bagi dia sugar syrup lah. Kalau untuk air panas, kita sediakan yang tu, brown sugar kat depan. So dia ambil sendiri, nanti ikutlah dengan 1 ke 2 ke 3 kan, ikut selera masing-masing lah. Jadi tanpa gula. Semua tanpa gula, kecuali kalau dia order macam ni lah. Pasal raspberry ke strawberry tu kan, dia memang dah manis lah. Spanish latte tu memang dah manis sebab ada suka kan. Spanish latte pun manis, coklat pun manis. Sebab coklat memang ada premix yang gula sikit. Tapi dia punya manis tu tak adalah manis sangat kalau kita buat air tu. Dah try coklat? Coklat dah try? Coklat sama je dengan matcha. Coklat hot kan? Sama je, cara nak buat je sama je. Kalau hot, kalau ais nak buat macam-macam tadi juga. Mana kopi je bang, kita mesin ni. Iya. Makan kecil kita yang kena minum kan. Kalau yang pakai mesin ni tapi ais, maksudnya ketika mana nak buat? Macam mana? Latte ais? Betul latte ais kan. Aha. Waktu mana nak masukkan ais tu? Okey. Kalau try buat espresso tu. Buat? Buat ni lagi. Ke Tuhan. Put in your relaxing mode for an hour. Make your music grow for you. With Premium, you can download your music from Masuk tekan. Listen to Masuk kan songs tekan. ad-free. Yes. In the order. Tap the button to learn more. Tekan dulu. Ada option dulu. Tolak sikit. Tolak. Dari baca. Tadi kalau keluar daripada kulit kan, dia kena lap dulu. Dia tak boleh basah. Takut nanti dia basah, kopi yang kita grind dah resap air, so flavor dia akan hilang. Macamlah dia tapi tak pernah. Beginner mistake saya tau. Iya, ratakan, jari dulu. Bersihkan. Tepi-tepi tu macam bibir-bibir dia tu semua masuk ke dalam. Ni mahal. Alright. Distributor. Ni, nampak? Dia ni. Dia rangkam kat sini. Okay. Balik. Tak, Betul. Tak, pusing kita dekat. Pusing. Pusing je macam alright. Dia 3-4 kali pusing dah okey lah. Nampak dia dah rata kan? Dia pusing kan? Masukkan balik. Alright, tap. Jadi letak dulu, tengok bagi flavor lah. Tak, kena tekan ni. Sama lah. Sengit kan? Okay, betul. Dia teknik dia kan? Saya tunjuk kalau kita senang kan, tak nak sakit tangan, kita pakai 3 jari ni. So kita tu dah settle kan. so kita tahu yang mana tak balance semua kan. Kita dah cover semua. Pusing. Itu baru tekan. Okey. Ada dia okey. Okey, nampak pilihan ni kan. Balik sekali, 2 kali, 3 kali. Selang 1, 2, 3. Okey. Balik kiri. Bagi kan. Pusing. Oh, sengit. Betul. Pusing. Sebalik. Yang dua kat yang ni tu satu single shot, dia double shot, ini untuk air panas lah. Tapi dia kat sini nanti lain tau, yang mesin macam ni lain. Tapi dia ada je sama, dia gambar dia sementara tengah berdua boleh isi ais. Yang kat sana tu kita pakai mesin macam ni. Dia buat ais ke tak? Dia buat ais. Kena lebih dia buat ais lebih ke? Macam tadi tu Boleh kurang buat.
kena ikut line. Nice sikit. Line ni. Sebab cup ni memang ada design, ada line tu untuk ni seketat. Espresso ni kan nak krema kan. Biasa kalau kita tak pusing, nampak dia ada yang melekat tu kan. Melekat tu kita pick up rugi lah. So pusing dulu, tarik semua krema, baru tuang. Tuang. Dah nanti settle. Mantap. Ada design dulu. Ha? Sejuk tapi design lah. Tu. Dah kalau sejuk tak design je lah. Lain ke kalau nak buat macam ni tu boleh. Tapi kena pakai caramel sauce, chocolate sauce lah kan. Tapi kalau latte biasa pakai sauce tu macam apa pun dia mesti akan melibatkan kos kan. So rugi. Lain kan kalau dia naik on, dia kita charge lah benda ni. Kalau dia okey, kita okey. So Tapi kat mana ni? Kat mana tinggal ni? kalau latte tak ada, kosong je. Tapi dia tak adalah pahit betul macam kita minum espresso tu. Cuma kalau dah campur dengan susu, dia Rasa susu kalau yang mana dah biasa minum kopi, dia okey je, kau tak ada gula kan. Tapi macam saya cakap tadi lah, kalau confirm kalau kat semua, kita akan tanya dulu. Dan gula kita tak tahu. Sebab kita basically memang standard, kita tak gula je. Betul ni? Serve lah. Betul je. Okay. Apa ni? Coklat. Coklat ni sama ke? Cuma tadi kita tak buat yang panas kan?